tahun 4 dari SK Perian Kuala Kangsar Perak. Ha, inilah sekolah saya. Hari ini, saya ada satu misi istimewa. Saya nak tunjukkan satu amalan bijak tenaga yang saya lakukan di sekolah. Amalan yang nampak mudah tetapi memberi manfaat yang sangat besar. Dalam video ini, saya akan tunjukkan bagaimana amalan ini membantu kita. Yang pertama, menjimatkan tenaga. Yang kedua, menjaga keselamatan elektrik. Dan yang ketiga, melindungi alam sekitar. Boleh tak kawan-kawan jadi wira tenaga bersama saya? Macam ada sesuatu yang tak benar di sekolah saya. Boleh tak kawan-kawan tolong saya cari siapa yang sedang bazirkan tenaga? Jom kita mulakan misi ini. Semakin banyak tenaga dibazirkan, semakin lemah tenaga sekolah. Daripada setiap pembaziran tenaga, lahirlah raksasa pembazir. Teruskan membazir! Jangan risau, mulai sekarang saya ialah Wira Manja dengan kuasa sentuhan bijak tenaga. Oh, sekarang saya dah tahu. Lampu masih dipasang walaupun cahaya matahari dah cukup terang. Ini membazirkan tenaga. Apabila cahaya matahari sudah mencukupi, kita tak perlu gunakan lampu. Kelas komputer telah tamat. Jom kita padamkan lampu supaya elektrik tidak dibazirkan. Pilihan yang sangat bijak. Alamak, wayar ni rosak. Saya tak boleh sentuh. Saya mesti panggil cikgu. Syabas Manja. Kamu telah mengambil tindakan yang betul. Keselamatan elektrik mesti sentiasa diutamakan. Inilah kuasa. Sentuhan bijak tenaga. Tidak! Apabila kita menggunakan tenaga dengan bijak, kita dapat menjimatkan tenaga, menjaga keselamatan elektrik dan melindungi alam sekitar. Saya Manja Umairah. Saya percaya setiap daripada kita boleh menjadi wira tenaga. Berkait dengan amal yang mudah. Padamkan lampu apabila tidak digunakan. Gunakan cahaya matahari pada waktu siang. Tunggu dulu. Lap tangan kamu dahulu sebelum menyentuh suis lampu untuk mengelakkan rejatan elektrik. Terima kasih Wira Manja. Ingat, padamkan lampu apabila tidak digunakan. Bersama-sama kita, gunakan tenaga, kekalkan keselamatan dan sayangi bumi kita. Satu suis dipadam, banyak manfaat tercipta. Ayo, jom jadi wira tenaga bersama saya.